Hari ini tuan-tuan kita terbalik. Allah uji dengan kesakitan, kita pergi cari doktor sana. Mana doktor yang baik? Telefon kawan, mana doktor yang terbaik? Pergi doktor ni tak baik, pergi doktor ni tak baik, pergi hospital ni tak baik, pergi hospital ni tak baik. Dah habis moden, pergi bomoh pula. Bomoh ni tak baik. Bomoh nombor ekor dia ni. Allah. Orang kata baik, dia diam. Pergi. Semua tak baik. Akhir sekali duduk kat sejadah, nangis minta ke Allah. Ya Allah, ya Allah, macam mana Allah nak bagi sembuh? Kita letak Allah SWT kat belakang sekali. Dah puas usaha dengan asbab, tak mampu bagi kesembuhan, baru kita cari Maha Penggerak asbab. Allah SWT ni musabibul asbab. Dia yang menggerakkan segala asbab. Tuan-tuan sakit, yang bagi sembuh Allah. Cari Allah dulu, kemudian baru cari makhluk. Kalau tuan-tuan sembuh dengan cara yang betul, ketika sembuh tuan-tuan akan yakin, aku doa dengan kau tadi ya Allah, kau temukan aku dengan doktor ini, jadi asbab untuk kesembuhan aku ya Allah. Oh, betul cakap kita. Hari ini kalau kita tak cari Allah, apa akan keluar daripada mulut kita? Nasib baik aku jumpa doktor ni. Kalau tak jumpa doktor ni sampai mati aku tak baik. Na'udzubillah. Cakap macam biasa tuan-tuan, tanpa kita sedar kita telah mensyirikkan Allah SWT. Yang bagi sembuh Allah, tiba-tiba kita kata doktor bagi sembuh. Syirik pada Allah. Jadi nak betulkan perkara ni tuan-tuan. Boleh insya-Allah. Jadi yakinlah sungguh-sungguh tuan-tuan. Keluar jalan Allah ni, kena ubah ni je. Nak ubah yakin, ubah fikir kita. Dulu kita banyak syirik. Tak kerja macam mana nak ada duit. Tak ada duit macam mana nak makan. Tak makan macam mana nak hidup. Allah. Kalau makan bagi hidup, tuan-tuan dia pergi kat kubur tu. Tuan-tuan pergi tengok kat kubur tu. Semua orang yang dalam kubur tu semua makan. 50 tahun makan mati. 60 tahun makan mati. 70 tahun makan mati. Allah nak beritahu kita bukan makan bagi hidup, yang bagi hidup siapa? Allah. Saya tak makan macam mana nak kuat? Kalau makan bagi kuat, banding kita dengan kuda. Kita ni apa yang kita tak makan? Ayam makan, itik makan, lembu makan. Kuda kita makan. Kuda tadi makan rumput dia. Minum air hujan lah. Kita makan kuda. Kalau makan lebih kuat, tentu kita lebih kuat daripada kuda. Kita makan kuda bang. Tapi cuba lumba lari dengan kuda. Duduk sebelah-sebelah. 1, 2, 3, lari. Siapa menang? Kuda lah, bukan kita lah. Sebab apa bukan makan bagi kuat? Yang bagi kuat siapa? La ilaha illallah.